Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyaduddin bin Fairuz Azim, Labometrik 075108. Ini saya akan membentangkan tentang tajuk tertib khilafah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pengenalan. Kata penulis kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, kami menetapkan bahawa khilafah selepas Rasulullah SAW adalah bagi Abu Bakar As-Siddiq sebagai keutamaan dan pendahuluan beliau ke atas seluruh umat. Kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Mereka inilah para khalifah yang mendapat petunjuk, iaitu Al-Khulafa Ar-Rasyidin dan para imam yang diberi hidayah. Seterusnya kita masuk pada tertib khilafah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan tertib pertama khilafah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Imam yang benar selepas Rasulullah SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq. Golongan Syiah telah menyelisihi jumhur umat Islam dengan mendakwa bahawa imam yang sebenar selepas Rasulullah SAW ialah Ali radhiyallahu anhu. Hujah jumhur umat Islam ialah para sahabat daripada kalangan Muhajirin dan Ansar telah bersepakat, iaitu ijma' atas kepimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ijma' ini merupakan antara dalil paling kuat dalam menetapkan keabsahan imamah, iaitu kepimpinan. Sementara ijma' ini ialah sabda Rasulullah SAW, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia di dalam solat. Rasulullah SAW telah melantik Abu Bakar sebagai imam solat ketika baginda masih hidup. Sedangkan solat merupakan rukun paling agung dalam agama, maka kekal kepimpinannya selepas kewafatan baginda dalam urusan solat, dan lebih utama lagi dalam urusan selain solat. Selain itu, Abu Bakar merupakan manusia paling utama selepas para Nabi, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, demi Allah, tidak terbit dan tidak terbenam matahari ke atas seseorang selepas para Nabi yang lebih utama daripada Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakimi bin Roslan, nombor metrik 076260. Jadi seterusnya saya akan menerangkan pelantikan khilafah Islam selepas daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, apabila khilafah Abu Bakar As-Siddiq telah ditetapkan dan dipersetujui melalui ijma' para sahabat, beliau juga turut berwasiat untuk menyerahkan segala urusan khilafah Islam kepada Umar Al-Khattab untuk menggantikan tempatnya. Kemudian para sahabat juga telah bersepakat dan bersetujui untuk membai'ah Umar Al-Khattab, maka terbuktilah kesahihan khilafah Islam kepada Umar selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hal ini juga turut dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW bahawa baginda bersabda, ikutilah dua orang selepas aku, iaitu Abu Bakar dan Umar. Itu Umar bin Khattab. Seterusnya ialah Uthman ibn Affan. Selepas daripada kewafatan Umar Al-Khattab, beliau tidak melantik penggantinya secara langsung. Sebaliknya menyerahkan urusan pemilihan khalifah Islam tersebut kepada syura yang terdiri daripada 6 para sahabat utama yang mendapat kedudukan tertinggi dan dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 6 orang itu ialah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf dan Talhah bin Ubaidillah, dan juga Zubair bin Arwam dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Hasil daripada perbincangan ke-6 orang para sahabat tersebut, Abdurrahman bin Auf telah mencadangkan dan juga membai'ahkan Uthman bin Affan untuk menggantikan tempat Umar bin Al-Khattab. Jadi keputusan itu dipersetujui dan telah disepakati oleh ahli syura serta para sahabat yang lain. Maka khilafah Uthman telah terbukti sah kerana berlakunya melalui syura dan juga ijma' para sahabat. Akhir sekali iaitu khilafah Islam yang terakhir ialah Ali bin Abi Talib. Selepas Uthman ibn Affan telah gugur syahid dan beliau juga tidak melantik pengganti selepasnya, para sahabat yang masih hidup dan juga sama ada daripada ahli-ahli syura yang lain maupun sahabat-sahabat yang lain telah bersepakat dan juga bersetuju untuk melantik Ali bin Abi Talib sebagai khalifah terakhir dan juga pengganti Uthman ibn Affan. Khilafah beliau menjadi sah dan juga terikat dengan bai'ah para sahabat yang menandakan penerimaan umat Islam tersebut terhadap kepimimpinannya pada ketika itu.
Akhirnya berakhirlah khilafah Islam selepas daripada pemerintahan Ali bin Abi Talib. Seterusnya saya akan menerangkan kedudukan, kemuliaan dan juga tempoh pemerintahan para sahabat yang tadi. Seperti mana yang kita tahu, semua sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang bersikapnya adil. Jadi kita semua wajib untuk mencintai dan menghormati mereka. Kita haram untuk mencela dan merendahkan martabat-martabat sahabat-sahabat ini. Mereka adalah generasi yang terbaik yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan agama selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW. Seterusnya ialah tempoh pemerintahan para sahabat. Sesungguhnya tempoh khilafah itu benar-benar berjumlah 30 tahun, seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, khilafah selepasku berlangsung selama 30 tahun. Kemudian ianya berubah menjadi kerajaan dan kekuasaan yang bersifat paksaan. Perkataan Azza Bazza bermaksud siapa yang kuat, dialah yang merampas dan berkuasa. Rasulullah SAW telah mengetahui perkara ini melalui wahyunya, iaitu mukjizat yang nyata, bahawa tempoh khilafah Islam ini hanya berlangsung selama 30 tahun selepas kewafatannya. Dan kenyataannya ini memang begitu. Hal ini kerana pada khilafah Abu Bakar As-Siddiq telah berlangsungnya pemerintahan selama 2 tahun, manakala khilafah Umar bin Khattab telah berlangsungnya pemerintahannya selama 10 tahun, dan juga khilafah Uthman ibn Affan telah berlangsungnya pemerintahan selama 12 tahun, dan akhir sekali ialah khilafah Ali bin Abi Talib telah berlangsungnya pemerintahannya selama 6 tahun, dan jumlah keseluruhannya merupakan 30 tahun. Mereka inilah yang dikenali sebagai Khulafa Ar-Rashidin dan para imam yang mendapat petunjuk, yang mengikuti sepenuhnya cara hidup dan kepimpinan Rasulullah SAW tanpa menyimpang sedikit pun daripada sunnah-sunnah baginda. Mereka juga yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, hendaklah kamu berpegang dengan sunnah-sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk selepas aku. Jadi mereka ni benar-benar wajib untuk kita mencintai dan menghormati, bahawa mereka ini adalah para sahabat yang sangat-sangat hebat. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Danish Kashfi bin Muhammad Nizar bernombor metrik 075866. Saya akan menerangkan tentang 10 golongan dijamin syurga, iaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan syurga. Dan yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq, seterusnya Umar bin Al-Khattab serta Uthman bin Affan. Yang seterusnya ialah Ali bin Abi Talib dan Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Al-Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Dan yang ke-9 ialah Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Seterusnya dalam slide ini, mengapakah sahabat-sahabat ke-10 sahabat-sahabat ini dijamin masuk ke dalam syurga? Seperti yang tertera di dalam slide ini, iaitu hadis yang menunjukkan mengapa mereka dijamin masuk ke dalam syurga. Dapat difahami di dalam hadis ini kerana mereka dinamakan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberi khabar gembira syurga kepada mereka, serta jaminan itu datang daripada wahyu, bukan pendapat manusia. Dan yang terakhir ialah kataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar dan tidak boleh diragukan. Saya Muhammad Aklan bin Saharbani, nombor metrik 075567, dan saya akan menerangkan berkenaan dengan golongan yang wajib dimuliakan. Dalam Islam, terdapat beberapa golongan yang diberikan kedudukan yang sangat istimewa dan wajib dimuliakan oleh umat Islam. Kewajipan memuliakan golongan ini bukan sekadar adab, tetapi juga berkait rapat dengan akidah dan keimanan seseorang. Antara golongan tersebut ialah para sahabat Nabi SAW, isteri-isteri Nabi SAW, dan juga Ahlul Bait.
Untuk yang pertama, para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi merupakan golongan yang beriman kepada Rasulullah, hidup bersama baginda dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Mereka adalah orang yang banyak berkorban dalam mempertahankan agama serta menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada umat selepas kewafatan Nabi. Disebabkan kedudukan mereka yang tinggi, Allah sendiri telah memuliakan dan memuji mereka dalam Al-Quran. Oleh itu, umat Islam wajib menghormati dan mencintai para sahabat serta sentiasa berkata baik tentang mereka. Bercakap baik mengenai sahabat Nabi merupakan tanda keimanan, manakala mencela atau merendahkan mereka menunjukkan rosaknya akidah dan boleh membawa kepada sifat nifaq. Baiklah, untuk yang kedua adalah isteri-isteri Nabi SAW. Isteri Nabi mempunyai kedudukan yang sangat mulia kerana Allah menamakan mereka sebagai ibu orang-orang yang beriman. Gelaran ini menunjukkan bahawa mereka wajib dihormati seperti mana seorang ibu dihormati oleh anak-anaknya. Mereka bukan sahaja isteri kepada Rasulullah SAW, malah menjadi contoh dalam kehidupan beragama dan akhlak. Oleh itu, umat Islam wajib menjaga kehormatan mereka, mempercayai kemuliaan peribadi mereka serta tidak merendahkan kedudukan mereka dengan sebarang tomahan atau kata-kata yang buruk. Untuk yang ketiga adalah Ahlul Bait, iaitu keturunan Nabi SAW. Ahlul Bait merujuk kepada keluarga dan keturunan Rasulullah SAW yang mempunyai hubungan darah dengan baginda. Allah telah menyatakan bahawa Dia menyucikan dan membersihkan mereka daripada kekotoran. Oleh itu, mencintai dan memuliakan Ahlul Bait merupakan tanda keimanan seseorang kepada Rasulullah SAW. Sebaliknya, membenci, menghina atau merendahkan Ahlul Bait dianggap sebagai tanda nifaq kerana ia menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap Nabi SAW sendiri. Kesimpulan yang saya boleh simpulkan di sini, memuliakan sahabat Nabi, isteri-isteri Nabi dan Ahlul Bait bukan sekadar menghormati dengan individu yang tertentu, tetapi ia merupakan satu bentuk penghormatan terhadap Rasulullah SAW dan agama Islam secara keseluruhannya. Cara kita melayan golongan-golongan ini mencerminkan tahap keimanan dan kefahaman akidah kita sebagai umat Islam. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.